Terlebih Nancy dan Britney, saya mari tidur siang tinggal macam kamu dalam sangkar dan apa butang-butang pelik di dinding ini? Wah, dan siapa lagi ini? Bolehkah anda beritahu gadis-gadis bagaimana untuk keluar dari sini, Encik Badut? Nampaknya dia menawarkan Britney untuk menekan salah satu butang. Baiklah, tiada pilihan lain, patut dicuba. Wah, apa itu? Nutella? Kedengaran agak bagus. Wow, pernahkah Anda melihat baldi Nutella yang begitu besar? Wah, bahkan Encik Badut pun tak dapat menahan diri. Betapa lazatnya. Dan sekarang, ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Syagari, Britney. Oh, that is how for the Nutella. Sekarang. Kau lebih baik Spiderman Sister bergeguru dekatkan mandi coklat sangat berguna dan betapa lazatnya. Sedap. Jangan ketawa, Nancy. Mari kita lihat apa yang akan berlaku kepada kamu. Ayah dilipti cerai sekarang. Hello, baik sir. Biasa Britney, you boleh selalu bertuah. Terwithout saya tahu betapa bertuahnya Nancy. Baiklah Nancy, mari kita lihat. Pelangi. Dan apa maksudnya Encik Badut? Oh, betapa cantiknya. Nampaknya peramal cuaca menjanjikan hujan pelangi. Berhati-hati, Nancy. Wah, Nancy sekarang penuh dengan cat. Dia kelihatan sangat cerah. Nampaknya Encik Badut tidak berjimat dengan cat. Ya, sekarang Nancy kelihatan seperti dia jatuh ke dalam lopak. Oh, tunggu. Hati-hati Britney, nampaknya kamu menekan 2 butang sekaligus. Apa yang akan berlaku sekarang? Kita akan tahu. Maru, beterbisarnya tomber imesan yang lazat. Berjatuh. Oh, Diane, first layer berkait alit siya berwarna medut ladi charkan de Britney. Arva hujan madu ini yang berakhir. Nyam, 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 nyam. Berseterusnya. Bulu. Oh, tidak. Bulu tidak sedap. Mereka akan melekat pada kulit yang melekis. Kasihan Britney. Kamu adalah ayam terbang, Britney. Jika saya Nancy, saya tidak akan begitu gembira kerana dia yang seterusnya. Baiklah, saya akan pilih butang. Nancy, mari kita lihat. Ups, itulah yang saya maksudkan. Terlalu awal untuk gembira. Lihatlah lendir hijau yang besar ini. Where's Netherlands? Siapa semau Nensa? Ada full starting sa lendir. Oh, betapa menjijikannya. Ya Tuhan, jangan lupa bernafas Nancy seperti itu. Ia adalah nasi malang. Bayar Britney, sadar-sarana untuk mencoba nasi bawang. Baiklah, kisah Balbus periumat tiap proses tunggu. Wadah dasar pelawan, biar cantiknya, dan bas pabayakoi. Siapa yang besar puncher labu cibir pecibukar saya? Oh, semoga sihat Britney. Hei, kilauan itu nampak tidak begitu buruk pada kamu kan? Wah, betapa cantiknya. Saya rasa saya patut memakai kilauan biru lebih kerap. Ia sangat sesuai dengan saya. Kalau kuadra sendiri semasa start kuas dah tiba asingnya untuk bermain lagi. Toys butang Nancy. Jadi, mulai kita lihat. Oh wow, ia adalah karamel yang meletup. Ia meletup dengan hebat dalam mulut anda. Baiklah, buka mulut luas-luas Nancy. Ini akan jadi hebat sekarang. Oh ya, Nancy nampaknya sedar bahawa sesuatu yang lazat sedang turun ke atasnya. Betapa hebat. Oh, nampaknya Britney juga mahu sedikit. Apa? Hei, itu tidak adil. Maaf Britney, tetapi berkongsi hidangan yang begitu lazat bukan sebahagian daripada rancangan Nancy. Nampaknya karamel letupan sudah habis. Masa untuk beralih ke cabaran seterusnya. Sekarang giliran kamu, Britney. Siapa tahu, mungkin dia juga akan dapat sesuatu yang lazat. Ups, ya ini pengedalan yang sangat lazat untuk kucing tetapi bukan untuk manusia. Lihat betapa banyaknya makanan kucing di sini. Ini cukup untuk memberi makan 100 ekor kucing atau 1 Britney. Itu menjijikkan dan baunya sangat spesifik. Ya memang bagus sekurang-kurangnya pembungkusan sudah habis. Nancy, jangan tidur. Cepat tekan butang itu. Dan yang kamu jangkakan, sebiji telur. 1 saat.
Wah, Encik Badut penuh dengan kejutan. Lihat bakul besar telur ini. Adakah semuanya akan tumpah ke atas Nancy? Oh, liada. Berhati. Aduh, pasti sakit. Tidak menyenangkan. Si banyak telur. Nampaknya satu telur terkena tepat di mulut Nancy. Oh, nampaknya Ana tidak patut ketawa sangat pada kawan Britney. Boom, satu pukulan tepat. Oh tidak, Britney secara tidak sengaja menekan begitu banyak butang. Apa yang akan berlaku sekarang? Kita akan tahu. Wah, cola. Kedengaran bagus. Siapa yang tidak suka cola? Terutama apabila ada banyak sekali. Baiklah, Encik Badut. Sudah tiba masanya untuk merawat Britney dengan minuman yang menyegarkan ini. Wah. Begitu banyak Coke dicurahkan ke atas Britney. Nampaknya dia sedar apa yang dicurahkan ke atasnya. Betapa lazatnya. Britney kini melekit dengan soda manis, tetapi ia memang berbaloi. Tunggu, apa itu? Tepung? Satu baldi penuh tepung. Ambil ini Britney dan lebih baik tutup mulut kamu. Ia tidak begitu sedap sama sekali. Oh, sayang. Oh, lihatlah hujan tepung ini. Oh, kasihan Britney. Ya, yang Coke, race baik kan? Oh, Robay. Waduh kok Rosie bernasi spike lain kali. Nancy, disin wow. Oops! Dudai busay sila kirochi persian nanti kita kali ini. Wow! Berpernah kay anak lihat bar krim putar sebesar ini. Berapa banyak krim boleh muat dalam whooper sebegini? Mari kita pergi. Wow, berapa banyak krim putar? Ya Tuhan, Nancy belum sadar betapa bertuahnya dia. Hey, ada maisu yang lainnya bin habis. Nancy diliputi krim dari kepala hingga kaki. Baiklah, Arak itu sahaja. Oh tak, Encik Badut ada hadiah lain untuk Wira kita. Taburan manis. Ngomong-ngomong, ia sesuai dengan krim putar. Sedap. Hujan taburan manisan. Ini memang yang saya mahukan. Wah! Hanya nampaknya secara Connie Nancy boleh menikmati hidangannya dengan sepenuh hati. Oh, nampaknya kita ada pencuri. Britney, itu tidak adil. Walaupun begitu, Nancy mempunyai begitu banyak krim putar sehingga dia tidak akan perasan kehilangannya. Sudah tiba masanya untuk menekan butang Britney. Cari apa yang ada di sini? Wah, mie pedas. Hah? Betapa besarnya bungkusan ini? Wah, Hai tersa Britney Surabiran dan pedas. Gertie, sekarang dia sedang menunggu satu gunung mie yang sangat pedas dan sangat sedap. Mari kita mulakan. Apa? Wow, pernahkah Anda melihat sesuatu seperti ini? Jadi, apa perlunya makan mie di telinga Anda? Nah, Britney, bagaimana rasa mie ini kepada Anda? Hey, jangan tahu terbawa-bawa. Laser ear sprayer. Oh, hati-hati Encik Badut. Britney hampir memulakan kebakaran. Kita perlu air dengan segera. Itu stories, secretary Ridokeris. Yado Ferresi everyone, Britney. Well, Beratio, sorry for phone pedas. Nancy, tawag si Sir Warrior untuk yung tinggal baudang gitu. Tak sabar nak tahu apa yang Nancy akan dapat. Wah, yan, sesuatu yang baru. Mercun. Fengsi besar. Wah, cantiknya. Cik baru tahu, si Watson mengatur perayaan sebenar. Apa seterusnya? Tunggu sebentar. Adakah itu kunci? Aduh. Nampaknya Nancy tak boleh guna kunci ini untuk keluar dari sangkar. Itu sahaja. Kerja yang bagus. Baiklah, Britney. Kamu masih perlu berusaha lebih keras dengan kunci itu. Jangan terkena hidung kamu. Kamu pasti akan bernasib baik. Oh, baiklah. Saya hampir siap. Oh, ini dia. Mari mulakan dengan smoothie. Saya sangat menyukainya. Saya boleh buat itu. Kau dapat. Tidak ada masalah. Hai! Baiklah. Saya akan mulakan dengan sayur-sayuran. Ini bayam. Alamak. Oh, tolong. Seterusnya adalah pengisar. Ya, kamu akan membantu saya di sini. Lelaki. Baiklah, masukkan ke dalam. Oh, bagaimana saya melakukannya? Ya mudah. Oh, terima kasih, Jill. Boleh awak tolong? Baiklah, itu bukan semuanya. Okey, kisar. Oh, berarti tidak.
Selesai. Oh, baiklah. Bahagian pertama telah selesai. Sudah tentu. Itu bukan semuanya juga. Kita perlukan sesuatu yang lain untuk membuat smoothie ini sedap. Bagus. Seperti, yogurt, contohnya. Oh, ya. Candy, Jill, itu untuk kamu. Oh, bagaimana nak buka ini? Oh tidak, ia berselerak di mana-mana. Oh, betapa cuainya. Baiklah, yogurt akan dimasukkan ke dalam gelas. Seterusnya adalah tembikai. Semua orang suka. Saya hanya perlukan satu hiris. Jill, ini untuk awak. Apa? Sekeping tembikai perlu dipotong menjadi kepingan. Oh, Jill, Anda pasti terlalu menikmati tembikai itu. Oh, baiklah. Saya harap Vicky akan menikmatinya juga. Selesai. Sekarang kita ada sedikit jus tembikai, beberapa straw, dan saya sudah selesai. Ya. Baik, saya tidak makan semua buah itu. Oh, kawan. Dan itu juga. Oh, saya minta maaf. Saya bukan niatkan untuk kena awah. Cuma nak singkirkan itu. Oh ya, kita akan guna beberapa soda. Memang semua suka mereka. Ya. Minuman ringan ini perlu dituangkan ke dalam cawan khas. Baiklah, ke dalam cawan yang berbeza mengikut warna. Dan kemudian kita akan mengubahnya menjadi Slurpees dalam lapisan yang berbeza. Sedikit hiasan, payung dan straw. Menakjubkan. Apa? Baiklah, sekarang profesional akan melakukan tugasnya. Kita akan memerlukan beberapa strawberry, mengisar semuanya. Kita juga ada sedikit krim, sudah tentu. Dan sekarang, itu akan menjadi asas untuk pancutan air kita. Lihatlah itu, ia kelihatan lazat dan menakjubkan. Oh, saya akan mulakan dengan smoothie ini. Hebat. Gumi memang sedap. Smoothie itu sendiri agak bagus juga. Saya suka. Apa yang kita ada seterusnya? Smoothie nenek? Tembikai. Saya suka. Baik, mari kita cuba smoothie itu sendiri. Ini tak sedap. Langsung tak manis. Oh. Wah, apa itu? Ia kelihatan menakjubkan. Ini pasti pemenangnya. Oh ya, saya seorang profesional. Untuk pusingan 2, saya mahu beberapa waffle. Saya lapar untuk snack. Nenek, jangan terleka. Waffle? Saya boleh buat itu. Tepung perlu dimasukkan ke dalam mangkuk dalam dan dicampur dengan telur dan susu. Sudah tentu, anda tidak boleh lupa tentang gula. Semua campuran ini perlu dijadikan dough. Bagus. Seterusnya, saya tuangkannya ke dalam setrika waffle. Masa untuk memasak. Saya sudah dapat. Oh, ia sangat rumit. Malah mengacau pun susah. Oh ya, saya perlukan pengisar yang berfungsi. Mari kita campurkan semuanya dengannya. Dan sedikit Nutella. Baiklah, campuran sudah siap. Sekarang mari kita tuangkan ke dalam pembuat waffle. Cuma punya saya sedikit lebih besar. Hey! Apa? Oh, siapa peduli saiz waffle itu? Rasanya yang penting. Waffle saya hampir siap. Cuma perlu sedikit sirap maple di atas. Hebat. Chef?
Saya akan lakukan sesuatu yang sedikit lebih rumit. Saya perlukan saderi, telur dan masukkan semuanya ke dalam pengisar. Seterusnya, saya perlukan tepung. Penting untuk tidak terlampau banyak. Jangan terlalu banyak. Dan mari kita kisar semuanya. Dan hanya sekarang saya boleh mula membuat waffle saya. Tuangkan keseluruhan campuran ke dalam dan mari kita tunggu. 1, 2, 3, mula. Ya, tidak lama. Tada! Semua sudah siap. Ya! Mari kita letakkan beberapa strawberry yang lazat di atas. Hebat! Menakjubkan. Ia benar-benar sebuah karya seni. Wah, ya, saya rasa waffle saya juga sudah siap. Hebat. Saya mau membuat waffle gaya makanan jalanan. Yeay. Tunggu nenek, pegang ini. Haha. Ini dia, 1 skop ais krim. Apa? Sebenarnya, beberapa daripadanya. Sedikit krim putar. Oh ya, lagi banyak, lagi bagus. Dan sedikit taburan di atas. Itu bukan semuanya. Beberapa gula-gula lollipop juga akan bagus. Saya akan tamatkan dengan sedikit sirap strawberry. Nah, sudah tiba masanya untuk anda mencubanya. Betapa menarik. Semuanya sangat cantik. Lihat bibir ini. Mereka lucu. Hebat. Tetapi bahagian paling penting adalah waffle dan ia hebat serta sangat luar biasa. Sekarang mari cuba waffle nenek. Hebat! Juga sangat sedap. Chef Amy, lihat. Oh, seekor ikan kecil. Mari kita cuba. Yeay. Ia sangat sedap. Bagaimana dengan yang lain? Apa itu? Tidak, pemenangnya ialah Jill. Oh ya, terima kasih. Saya ada. Sekarang, saya mahu burger. Boleh awak kejutan saya? Senang. Sudah tentu. Burger? Saya belum pernah membuatnya sebelum ini. Baiklah, semuanya perlu dilakukan buat kali pertama. Mari kita cuba. Pertama, kita perlu menggoreng patty. Ia adalah bahagian penting dalam mana-mana burger. Seterusnya, roti. Tambah sedikit, topping, saya rasa. Oh, jangan sentuh itu. Saya rasa saya akan buat cutlet sendiri. Mula-mula, kita akan kisar daging dan goreng. Tidak teruk! Patty sudah siap. Sekarang tiba masanya untuk mengeluarkan permata dari koleksi saya. Roti emas. Oh, lihatlah itu. Sukar untuk melihatnya. Oh, nenek. Saya tak perlukan itu. Ia terlalu murah. Saya akan gunakan keju berkulat. Yahoo! Oh ya, itulah kemewahan sebenar. Sempurna. Baiklah, sekarang giliran saya. Saya perlu mulakan dengan menuang sedikit minyak. Tunggu, apa? Lebih banyak, lebih baik. Oh, tidak terlalu banyak minyak. Ia akan percik. Tidak masalah besar. Sut kuning sebagai ganti topeng gas dan saya akan selamat. Oh ya, itu menakjubkan. Hei, awak bukan satu-satunya di sini. Hei! Baiklah, apa yang saya harus buat sekarang? Saya rasa saya perlu membuat burger manis. Saya akan memerlukan pelbagai barang untuknya. Pertama, sedikit marshmallow cair. Kemudian tambahkan pewarna. Ini akan menjadi jauh lebih baik. Saya akan celupkan roti bun ke dalam campuran ini dan beberapa gula-gula. Semakin banyak, semakin bagus. Vicky, awak sudah bersedia untuk memilih? Ayo! Oh, mari kita pergi. Saya sentiasa bersedia.
Mari mulakan dengan burger mahal dari chef. Saya tertanya-tanya bagaimana rasanya. Saya tidak perlukan roti bun emas. Tomato pun bagus. Bagus. Tunggu. Kenapa burger ini berbau busuk? Apa? Itu keju? Menjijikan. Shoo, shoo, Oh, shoo, shoo, Mamma shoo. Mia. Burger manis ini memang hebat. Tapi saya agak penat dengan manisan sejujurnya. Saya nak makan sesuatu yang lebih serius. Dan itu adalah burger nenek. Sekarang itu cerita yang berbeza. Itu pemenangnya. Oh, saya? Oh, terima kasih banyak.